Okey kelas, so hari ini kita akan masuk bab 9 iaitu cabaran globalisasi, kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Okey, so ini adalah subtopik yang kamu akan belajar pada hari ini, ya. Yang pertama sekali 91 cabaran ideologi semasa terhadap kehidupan masyarakat beragama. Yang kedua adalah 9.2 adalah cabaran globalisasi dan revolusi industri iaitu defisit sosial, tabir urus dan pembangunan dan juga black economy, black economy dan rasuah. Setelah kamu mengikuti kursus ini, kamu akan dapat menghuraikan etika dan peradaban Malaysia dalam konteks pengalaman negara dan antarabangsa. Yang kedua adalah menjelaskan kelestarian etika dan peradaban dalam kepelbagaian dan negara bangsa. Yang ketiga adalah menganalisis matlamat pembangunan lestari dan kesejahteraan bersama. Okey, kelas. Kelestarian etika dan peradaban sejagat sentiasa tercabar dan terkesan oleh proses hakisan sosial. Ini kerana perubahan dalam masyarakat berlaku dengan pantas dan sukar dikawal sama ada dari segi sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, teknologi dan lain-lain. So jadi kelestarian etika ni apa maksud dia kelas? So jadi benda ni kelestarian etika ni adalah etika kita, etika yang kita dah pelajari sebelum ni apa maksud etika tu, so jadi kelestarian etika ini adalah etika kita semasa sesama kita, sesama sendiri, macam itulah sesama manusia, sesama masyarakat, etika kita dalam dari segi etika dari segi pembangunan ekonomi, etika dari segi pemulihan alam sekitar, etika dari segi penggunaan teknologi dan lain-lain. Banyak lagi etika ni kan. So benda ni, etika ni sentiasa terkesan, sentiasa terhakis. Maksudnya terhakis tu maksudnya adalah etika ni sentiasa hilang. Maksudnya kita selalu melakukan perkara-perkara yang tidak beretika. Contohnya dari segi sosial kan, yang kita seringkali melakukan perkara-perkara yang tak baik. Dari segi sosial tu maksudnya kita melakukan perkara yang tak elok lah dengan masyarakat, contohnya kita mengutuk sesama sendiri, sentuh isu tentang bangsa, sentuh isu tentang agama, kita macam mengkotak-katikkan orang lain, itu dari segi sosial. Dari segi ekonomi pula kita banyak menipu, banyak menipu dalam perniagaan, banyak buat banyak bayar duit bawah meja, faham je lah duit bawah meja tu apa kan, kemudian dari segi politiknya pun kita melakukan satu politik yang tidak okey, tak elok, alam sekitar pun tidak dijaga, macam itulah, itu dia maksudkan dengan hakisan sosial ataupun hakisan etika tu, so kepesatan pembangunan ekonomi banyak membawa implikasi positif dalam peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun ketidakseimbangan pembangunan negara membawa implikasi negatif terhadap persekitaran fizikal, alam sekitar dan kesihatan masyarakat. So jadi dekat sini, ekonomi kita yes membangun, tapi dalam keadaan ekonomi membangun tu apa yang kita buat? Siapa tahu dalam keadaan ekonomi membangun tu apa yang kita buat? Kita banyak melakukan pencemaran. Contohnya seperti kita bina kilang-kilang yang banyak. So jadi kilang-kilang tu buat apa? Dia mencemarkan udara, mencemarkan air, kemudian banyak hutan-hutan kita yang ditebang untuk membuat pembangunan. So jadi ekonomi yes pesat, tapi kesannya terhadap terhadap alam sekitar tu, kesan negatifnya terhadap alam sekitar tu satu, terhadap manusia pun ada kesan negatifnya juga kan, betul tak? Menurut Jabatan Kesihatan Negara, dia sekarang ni dah makin ramai orang kena kanser. Kerana apa? Itu banyaklah kita kena kaji. Tetapi dia mesti ada kaitan dengan pembangunan yang mana kita tengok kilang-kilang yang banyak dibangunkan di sekitar bandar ni, dia memberi implikasi yang negatif terhadap persekitaran. Okey, so pada dekad awal, pada dekad awal kemerdekaan berlakunya shared poverty, kemiskinan bersama, namun setelah pelaksanaan dasar ekonomi baru, DEB, Malaysia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan menjadi pemangkin kepada share prosperity. Daripada share poverty,
kita sharekan kemiskinan tu sekarang ni jadi share prosperity, iaitu kita sharekan kesejahteraan bersama. Yang mana ianya terangkum di dalam kesepaduan nasional. So jadi perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan ekonomi telah membawa cabaran dalam penghayatan etika dan peradaban di Malaysia. Justru persoalan penting yang ingin dibincangkan dalam topik ni, topik 9 ini ialah bagaimana etika dan peradaban Malaysia boleh diperkasa dalam konteks hubungan antarabangsa demi meluaskan ruang sivik ke arah mengukuhkan pembinaan negara bangsa. Kita masuk kepada topik 9.1, iaitu cabaran ideologi semasa terhadap kehidupan masyarakat beragama. Okey, yang ini adalah cabaran yang pertama, ataupun cabaran yang utama, cabaran ideologi, yang mana ianya memberi kesan kepada kehidupan masyarakat yang beragama. So jadi cabaran yang pertama adalah sekularisme, sebagai asas ideologi moden. So jadi sekularisme ni apa dia, kelas? So sekularisme ni adalah berasal daripada perkataan Latin, yang bermaksud di sini dan kini. So daripada segi sudut terminologinya pula, sekularisme ni merujuk kepada ideologi pemisahan di antara agama dan negara, dunia dan akhirat, jasad dan roh, sains dan agama. So jadi sekularisme ni adalah satu fahaman ataupun doktrin, doktrin pendirian, yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Ini bermakna dia nak memisahkan antara kehidupan manusia dengan kehidupan beragama. Faham ke? So jadi sekularisme ni, fahaman sekularisme ni cuba nak bawa adalah dia nak asingkan agama dekat dekat tempat ibadah saja. Contohnya kalau Islam, agama tu hanya dekat masjid, kan? Kalau Kristian, agama tu hanya dekat church saja. Kalau Buddha, agama tu yang ada dekat dia punya kuil saja. Begitulah dengan agama-agama yang lain. So jadi dia nak pisahkan agama tu hanya dekat tempat ibadah saja. So jadi dekat dalam kehidupan mereka, agama tu tidak boleh masuk campur. Contohnya dalam dalam perniagaan, agama tidak boleh masuk campur dalam perniagaan. Perniagaan adalah perniagaan, agama adalah agama. Itu sekularisme ni cuba nak buat. So jadi agama ni dia nak asingkan terus daripada kehidupan seharian. Kalau contohlah kalau kehidupan yang beragama, dalam perniagaan, kalau orang tu beragama, so jadi apa yang dia buat dekat dalam perniagaan tu, dia mesti tidak boleh nak menipu, betul tak? Kalau orang yang memisahkan kehidupan agama dengan bisnes dia tu, dia mesti nak mengaut keuntungan semata-mata, betul tak? Dia mesti nak dapatkan maximizing profit, betul tak? Dia mesti nak kena maximizekan profit dia, tak kira apa yang dia buat. So jadi dengan hilangnya agama, so dia orang boleh buat apa sahaja untuk melakukan bisnes dia, untuk memaximizekan profit dia. Contohnya seperti ialah pembalakan. Kalau kita tengok, itu satu bisnes, pembalakan tu satu bisnes. So jadi apabila kalau kita pisahkan agama dengan bisnes pembalakan tu, apa yang akan terjadi, kelas? So jadi mereka akan habis tebang semua pokok-pokok dekat dalam hutan simpanan, di mana kita dah gazetkan satu kawasan tu hutan simpanan, tapi dia duk tebang juga. So apa jadi kepada negara kita? Negara kita yang akan rugi besar. Dari segi apa yang ruginya tu? Kita pasal menampung kos banjir, masyarakat akan menghadapi kerugian yang sangat banyak. Kerana apa? Banjir kilat, banjir lumpur dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita dah tak ada lagi kawasan tadahan hujan. So bila tak ada kawasan tadahan hujan tu, negara akan menghadapi masalah yang lain yang lebih besar. Keuntungan tu sikit je tapi kerugian dia lebih banyak. Untung setitik tapi ruginya setimba, nak buat apa, kan? So jadi agama ni sebenarnya dia adalah satu panduan, satu panduan kepada manusia. Tak kiralah panduan tu untuk buat apa saja, kan? Dalam buat bisnes ke, dalam politik ke, dalam urusan seharian, semuanya kena ada panduan agama. So jadi cuba kita tengok dalam poin yang keempat ni, Muhammad Kutub ni kata, fahaman falsafah yang memisahkan urusan keduniaan daripada unsur agama, iaitu dengan memisahkan peranan agama dan Tuhan daripada segala urusan kehidupan manusia. Ini Syed Kutub menerangkan tentang sekularisme.
Ya, kemudian Muhammad Al-Bahi pula dia mengatakan sekularisme ni apa dia? Ya, peraturan dan pelaksanaan yang memisahkan setiap bentuk keimanan dengan kepercayaan bahawa agama dan urusan gereja atau ketuhanan tidak boleh dicampurkan dengan tugas-tugas kerajaan. Ini sarjana Islam yang mendefinisikan apa sekularisme. So kalau sarjana Barat pula siapa dia? Coren List dan juga Purcell. Ya, Purcell ni Corris van Vussen. Ni seorang dia, bukan dua orang. Ya, Corris van Vussen ni ahli teologi Belanda mendefinisikan sekularisme ni sebagai pembebasan manusia dari kongkongan agama, kemudian dari kongkongan metafizik yang mengatur akal dan bahasanya. So jadi maksudnya daripada orang Belanda ni dia kata sekularisme ni dia nak bebaskan manusia ni daripada kena kongkong dengan agama. So jadi ini adalah satu fahaman yang mana ianya memang betul-betul nak memisahkan agama dengan kehidupan seharian manusia. Ini adalah unsur utama sekularisasi. Yang pertama sekali adalah disenchantment of nature, pembebasan alam tabi'i daripada tafsiran agama. Ini unsur utama dia. Dia nak bebaskan alam semula jadi alam tabi'i ni daripada tafsiran agama. So maksudnya agama adalah agama. Dunia ni adalah dunia. So jadi dunia ni adalah manusia yang kena uruskan, bukannya agama. Dia tak boleh nak ada campur tangan agama. So unsur yang kedua apa dia? Desacralization of politik, penafian kepimpinan yang disahkan oleh agama. So jadi dalam politik pula, dalam sekularisme ni, politik pun tidak boleh nak dikaitkan dengan agama ataupun tidak boleh berpandukan agama. So politik adalah politik, urusan kepimpinan negara adalah urusan kepimpinan negara. Dia bukanlah satu benda yang boleh dicampur adukkan dengan agama. So jadi unsur utama dia tu, satu alam tabi'i, yang kedua adalah kepimpinan negara, politik negara. Dia tak boleh nak masuk campurkan urusan agama tu dengan urusan politik negara. Kemudian yang ketiga adalah deconsecration of values, so penafian kesucian dan kekekalan nilai-nilai hidup. So jadi dekat dalam ni, nilai-nilai hidup ni dia tak nak ada kaitan dengan agama. Agama dekat tempat ibadah, nilai hidup adalah nilai hidup. So dia tak ada kaitan apa pun dengan agama. So itu adalah unsur sekularisasi. So yang ini pula adalah ideologi yang berakar dari sekularisme. So dari sekularisme ni kita ada ideologi dualism, socialism, capitalism, liberalism, pluralism, fascism, feminism, hedonism. So jadi ni semua ism ni lah yang ada dekat dalam sekularisme ni. Jadi jom kita bincangkan pula tentang kesan terhadap fahaman sekularisme. Apakah kesan terhadap fahaman sekularisme ni? Yang dari segi aspek agama, sekularisme ini melemahkan akidah terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Taala. So jadi yang mana yang beragama Islam tu, fahaman sekularisme ni akan melemahkan akidah seorang penganut Islam. Dari mana di mana ianya akan menghadkan hukum-hukum Allah tu dari segi segala sudut. So jadi dekat sini agama tu hanya dia pergi solat sahaja. So jadi yang urusan lainnya dekat luar tu ikut dia nak buat apa. Sedangkan dalam Islam dia ajarkan semua perkara tu daripada kamu bangun tidur sampailah kamu nak tidur balik, semua tu ada yang diajarkan dalam Islam. Tetapi dalam fahaman sekularisme ni dia tidak langsung mengaitkan agama tu dengan kehidupan seharian. Okey, so jadi dari segi aspek sosial pula, sekularisme ni akan mengakibatkan keruntuhan akhlak. Kerana apa? Kerana dalam agama tu mengajar kita bagaimana kita nak berakhlak, bagaimana kita nak bermoral dengan orang lain. Ada etika-etika yang diajar dekat dalam agama. So jadi apabila kita
kesan kepada kehidupan sosial ni, sekularisme ni kesan dia adalah memang kita akan akan berlakunya keruntuhan akhlak kerana tak ada bimbingan agama. Agama tu membimbing kita untuk berkelakuan baik. So sekiranya kita tidak ada pegangan agama, buat apa lagi kita nak berkelakuan baik? Kita dah tak percaya pada benda tu kan? Betul tak? So kita nak pisahkan pun agama tu dengan kehidupan seharian kita. So jadi buat apa kita nak follow lagi dia punya guide terhadap akhlak tu, guide terhadap bagaimana kita nak berhubungan dengan orang lain, betul tak? So jadi itu kesan dia, maknanya dia ada keruntuhan akhlak. Dari segi aspek pendidikan pula, lebih mementingkan hal-hal dunia daripada membentuk akhlak dan juga moral. So jadi dari segi pendidikan, dia cuma hanya fokuskan kepada hal-hal duniawi semata-mata, dia tidak membentuk jati diri seorang manusia tu. Kalau dari segi pendidikan, kita nak mendidik anak tu supaya dia ada jati diri, dia ada keterampilan yang baik, apa lagi, dia ada kelakuan yang baik, semua yang baik-baiklah. Tetapi dari kalau kita tengok dari segi aspek pendidikan, sekularisme ni hanya mementingkan pendidikan yang berbentuk duniawi sahaja, yang mana ianya tidak membentuk sasiah pelajar tersebut. Masuk bab yang seterusnya, subtopik yang seterusnya iaitu 9.2, cabaran globalisasi dan revolusi industri. Okey, kita ni kita hidup dalam zaman di mana sepadan fizikal antara negara telah dileburkan oleh kepesatan teknologi cyber. Faham ke? So jadi kepesatan arus pemodenan dan penularan revolusi industri ini membawa bersamanya pakej impak yang sangat besar terhadap cara kita berfikir, bertindak dan juga beradab. So teras utama kita di tengah-tengah ialah cabaran kelestarian, etika dan peradaban. Okey, so jadi kalau kamu tengok dekat dekat dalam slide ni, so kita punya cabaran utama kita sebenarnya adalah kelestarian, etika dan peradaban. Untuk mendepani cabaran ini, pemikiran kita dipecahkan kepada 3 kluster utama yang menuntut perhatian serius. So yang pertama sekali adalah defisit sosial, di mana kita ada kena macam nak kata defisit sosial ni maksudnya yang tadi yang telah saya terangkan sebentar tadi, iaitu kita punya peradaban kita, etika kita dengan sosial. Kemudian yang kedua adalah tadbir urus dan pembangunan, dan yang ketiga adalah black economy dan rasuah. So daripada ketiga-tiga kluster ni, pemikiran sosiologi kita akan dikembangkan pula ke arah 5 dimensi realiti yang membentuk ekosistem peradaban Malaysia yang merangkumi. Yang pertama sekali adalah masyarakat kepelbagaian. Yang kedua adalah hala tuju dan cara di bawah wawasan kemakmuran bersama. Kemudian komitmen kita terhadap standard global menerusi matlamat pembangunan lestari. Kemudian kelangsungan kedaulatan entiti negara bangsa. Dan yang terakhir adalah profil kita dalam hubungan antarabangsa. So hakikat sosial ke atas kelestarian, etika dan peradaban Malaysia dari 2000 semakin berlaku dan memuncak di 2018. Ini pada tahun 2000 lah. Dari tahun 2000 yang mana ianya berlaku dan memuncak di tahun 2018, di mana budaya keadilan, integriti, tolak ansur, kesepaduan dan demokrasi semakin terakis. So, hakikat sosial ini dipacukan lagi dengan tsunami maklumat palsu yang berniat membakar sentimen etnik dan agama di dunia digital tanpa etika. Yang kesannya keharmonian dan kestabilan negara menjadi tidak terjamin. So, hakikat sosial ke atas kelestarian, etika dan peradaban negara akan ditinjau dari aspek-aspek yang seperti di inilah nombor 1, 2, 3 ni. Yang pertama sekali, kalau kamu tengok yang meninjau ni, defisit sosial. Kemudian yang kedua adalah tadbir urus dan pembangunan, dan yang ketiga adalah black economy dan rasuah. So, hakikat sosial ni sebenarnya berlaku kerana apa? Kalau kita tengok dari segi inilah, dekat dalam social media. Biasa tak kamu baca orang memainkan sentimen agama, sentimen agama ataupun sentimen apa lagi? Sentimen kauman, perkauman, semuanya tu
asalnya daripada sosial media, kemudian dia jadi merebak ke dunia yang dunia alam nyata, ya. So maksudnya dia merebak kepada kita punya kehidupan seharian kita, yang apabila kita bertemu orang dah mula dah, ya, dah bergaduh dia sesama sendiri, asalnya daripada sosial media saja, ya. Kemudian dia merebak pula kepada orang awam, kan, betul tak? So jadi hakikat sosial ni yang kalau kita tidak tanganinya daripada awal, itu akan jadi masalah di kemudian hari. Okey, baiklah pelajar sekalian. Kehilangan etika pasti merosakkan negara dan peradaban. Ini bukan sekadar amaran biasa, tetapi satu hukum sosiologi yang mutlak. Apabila nilai akhlak dan kompas moral runtuh dalam sebuah masyarakat, ia akan merosakkan struktur negara menerusi 3 dimensi utama. Iaitu, yang pertama adalah defisit sosial dalam pembangunan negara. Ya, kehilangan etika menyebabkan jurang ekonomi semakin melebar. Kita melihat golongan miskin tanpa mengira apa jua etnik mereka, sama ada di kawasan bandar, dalam sektor pertanian maupun di negeri-negeri yang masih terperangkap dengan kemiskinan tegar, terus terabai. Ya, mereka ini terpaksa berhadapan dengan masalah peluang serta akses yang sangat terbatas kepada sistem pendidikan dan kemudahan kesihatan berkualiti. Lebih parah lagi, dalam konteks pembinaan bangsa ataupun nation building, ketiadaan etika cyber menyebabkan isu-isu sensitif berkaitan etnik, bahasa, budaya, agama, institusi kekeluargaan, institusi diraja, perlembagaan persekutuan, undang-undang tubuh negeri, sehinggalah kepada sejarah negara semakin berani dibahaskan secara melampau tanpa memahami asas perlembagaan persekutuan itu sendiri. Yang kedua, ya, tadbir urus dan pembangunan. Apabila etika dipinggirkan, prinsip keadilan dan keterangkuman sivil akan hilang. Lahirlah kegagalan yang konkret dalam menguruskan kebajikan golongan B40. Ditambah pula dengan kehadiran media sosial yang digunakan secara tidak bertanggungjawab untuk menghasut sentimen etnik, manipulasi isu agama dan mempertikaikan perlembagaan persekutuan. Perkara ini wajib diuruskan dengan tegas demi mempertahankan keharmonian, kestabilan dan kemajuan masa depan negara. Yang ketiga adalah black economy dan rasuah. Inilah benda yang paling teruk, ya, iaitu barah yang paling ngeri akibat runtuhnya moral, ya. Kehilangan etika membuka pintu kepada aktiviti jenayah makro seperti sindiket perdagangan manusia, kebanjiran pekerja asing tanpa dokumen, pelacuran, perjudian dan pengedaran dadah, ya. Malah ia mendorong kepada kerakusan aktiviti pembalakan haram serta pencemaran alam sekitar yang merosakkan hutan, sungai dan pengurusan sampah, ya. So apabila apa yang paling membimbangkan, ya, amalan rasuah dalam kalangan agensi-agensi keselamatan dan pembangunan negara akan terus berlaku sekiranya benteng integriti dirobohkan. Okey, so jadi sebelum kita melangkah jauh, ya, mari kita fahami dulu, ya, apakah takrifan sebenar bagi istilah istilah defisit sosial ni, ya. So defisit sosial ni ditakdifkan ataupun didefinisikan sebagai kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan berterusan, ya, untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Kekurangan ini berlaku bukan secara sengaja, ya, melainkan ia disebabkan oleh adanya jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza dalam komuniti kita, ya. So jadi persoalannya, bagaimanakah kekurangan dan jurang persepsi ini menjelma dalam realiti sosio-politik Malaysia hari ini, ya. So realiti kita pada hari ini ialah, ya, yang pertama kalau tengok poin yang poin yang kat bawah tu, ya, yang poin yang bullet point yang pertama tu. So jurang yang wujud antara kaum pelbagai etnik, bangsa, agama dan ekonomi dalam kalangan rakyat Malaysia dilihat semakin terasa, ya. So apabila kemajuan ekonomi tidak diagihkan secara saksama, ya, jurang ini akan melebar dan mencetus rasa tidak puas hati, ya, di antara inilah, ya, di antara kaum, ya. So maksudnya dekat sini, ya, kalau kita tengok
dari segi ekonomi, ya, kalau kita tidak kita tidak menghilangkan jurang antara kaum tu, jurang ekonomi antara kaum, so jadi ini akan jadi inilah, ya, akan membuatkan rakyat sentiasa rasa tidak puas hati. So yang kedua pula adalah, ya, kita dapat melihat bahawa rakyat Malaysia kini semakin berani membahaskan tentang isu-isu sensitif, ya. Kehadiran platform media sosial, ya, contohnya seperti Facebook, apa lagi, TikTok, Instagram, dan semua itulah, ya. So jadi semua ni memberi ruang, ya, kepada sesiapa saja untuk bersuara, tetapi, ya, keberanian membicarakan hal-hal sensitif ni tanpa kefahaman sejarah, tanpa kefahaman tentang perlembagaan, ya, ianya akan menjadi macam nak kata, api dalam sekam lah. Faham tak api dalam sekam tu apa dia? Ya, dia akan menjadikan satu inilah masalah yang akan, ya, masalah yang besar yang akan jadi melarat pada masa akan datang, ya. So yang ketiga pula adalah, ya, yang menjadi amaran, ya, apa ni realiti yang ketiga, ya, yang menjadi amaran besar kepada pihak pentadbiran ialah perbezaan layanan yang diberi oleh kerajaan akan mengeruhkan hubungan antara rakyat yang berbeza bangsa, agama, pekerjaan dan juga etnik, ya. So keadilan sosial mesti ditegakkan secara menyeluruh tanpa wujudnya persepsi pilih kasih, bagi memastikan kestabilan emosi masyarakat kekal harmoni. So kelas faham ke, ya? So defisit sosial, ya, sebenarnya defisit sosial ni meletakkan satu asas kesedaran sosial yang amat penting. Dalam slide defisit sosial ni kita sebenarnya nak meletakkan satu kesedaran sosiologi yang penting lah. Apabila perbezaan persepsi, ya, dibiarkan melarat, ya, menjadi menjadi satu virus yang menular pula dekat dalam media sosial, kemudian dibincangkan pula dari segi secara face to face, kan. So jadi ianya takut akan terjadi perkara yang melanggar batas, ya, akan mencabar kelestarian etika dan peradaban yang kita bina selama ini. So jadi kamu, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa ni, sebenarnya peranan kamu adalah, ya, untuk merapatkan jurang ni dengan menyuburkan dialog yang sihat dan menolak naratif kebencian. So jadi gunakan, ya, media sosial tu untuk buat apa? Untuk kamu menyebarkan mesej-mesej yang baik, ya, yang berbentuk perpaduan negara, perpaduan antara kaum. Gunakan media sosial tu ke arah yang baik. So berdasarkan berdasarkan dasar perpaduan negara, terdapat 10 isu dan cabaran yang termasuk dalam defisit sosial yang boleh mengganggu gugat proses pengukuhan perpaduan rakyat Malaysia. Ya. So jadi ada apakah 10 ada banyak ni 10 lah, ya. Apakah 10 defisit tu? Ya, apakah 10 cabaran tu? Ya. Yang pertama sekali adalah ethnicity, dan gender. Ethnicity ataupun ethnicity dan gender inilah, ya. Pertemuan identiti kaum serta dinamika peluang berasaskan jantina. So jadi dekat sini, ya, kalau kita tengok ada tak diskriminasi antara kaum dan juga diskriminasi antara gender ataupun antara kaum lelaki dengan perempuan. Sekarang ni ada masalah gender tu ada lain pula, kan, tapi kita tak nak bincang pasal benda tu, kita bincang pasal lelaki dan perempuan dulu. Kalau nak bincangkan gender sekarang ni, orang dah macam-macam gender dah orang duk bincangkan, tetapi kita tetapkan yang mana gender tu ada dua je, iaitu lelaki dan perempuan, ya. Tapi ethnicity ni ada tak, ya, dari segi kalau ni kita bagi ikut kita bincangkan dari satu sudut, iaitu peluang pekerjaan, ada tak yang masalah gender dari segi ni, orang kata gender equality tu, ada tak masalah dari segi pekerjaan, ada tak orang nak ni, ya, ada tak orang nak kata dalam satu-satu pekerjaan tu, ada tak orang kata macam lelaki je boleh kerja kat sini, ataupun orang Muslim saja yang boleh kerja kat sini, ada tak? So kalau ada benda-benda yang macam tu, ya, dia akan akan orang kata macam macam mana kelas, apa yang kita nak kata,
menaikkan lagi sentimen perkauman, ya, ataupun dia makin menjarakkan lah, ya, menjarakkan orang kata antara kaum tu, ya. Memang betul kadang-kadang ada juga dalam satu perusahaan tu, ya, dia cuma ada yang muslim saja yang boleh kerja kat situ. Contohnya sebagai tukang masak kan, yang dekat dalam restoran halal. Dia kata memang dia syarat dia tukang masak memang muslim saja. Dia kata non muslim tak boleh, ataupun tukang sembelih, ya, orang kata yang tukang sembelih dekat dalam pusat penyembelihan halal, dia kata memang tukang sembelih tu orang yang muslim saja yang boleh. Kerana apa? Dia orang non muslim, dia tak pandai nak sembelih cara muslim punya ni. So jadi yang itu terpaksa lakur kan, tak boleh nak buat apa. Tetapi ya, dia lebih kepada agama, bukanlah kepada dia kepada etnik ataupun bangsa kan, betul tak? Ya, dia lebih kepada perbezaan agama tu, yang tu kan, betul tak? So yang itu kita masuk pula kepada agama dan juga politik, ya, agama dan politik federalism ni, ya, di mana isu sensitif keagamaan serta cabaran pengurusan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri tu kan. So di mana agama ni, ya, dia memang benda ni memang sensitif lah, ya, bagi agama ni, ya, sesuatu yang sensitif ni sentiasa berlegar dekat dalam di kalangan masyarakat lah, ya. Contohnya seperti pengamalan agama, ya. Ada agama yang mana apabila kita amalkan tu, agama lain akan terasa kan. So jadi benda-benda macam inilah yang sepatutnya kita cari titik persamaan dan kita cuba mengelakkan daripada berlakunya perpecahan, ya, di antara agama, ya. So jadi kemudian apa lagi, kelas sosial serta kelas sosial ataupun ruang antara bandar dan juga desa ni, ya. Kalau kamu tengok ni kelas sosial dan juga ruang antara bandar ni, ya, di mana jurang sosio-ekonomi antara golongan senang dan kurang berkemampuan ni serta ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur antara bandar dan luar bandar. So jadi kita boleh tengok jurang sosio-ekonomi antara kelas sosial tu, di mana kita ada B40, M40, ya, T20, T5 kan, macam itulah, ya. Kemudian ruang bandar dan juga desa ni, kita nampaklah, ya, kalau dekat bandar tu dia punya infrastruktur dia lebih baik, dan yang luar bandar tu, ya, even nak pergi sekolah pun agak susah, macam itulah lebih kurang, ya. Kemudian pendidikan dan bahasa, ya, cabaran menyatu padukan aliran pendidikan serta memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai ejen penyatuan, ya. So jadi kita kena menggunakan satu bahasa, ya, dalam pendidikan. Kerana apa? Kerana kita nak menyatu padukan bangsa. Kalau kita menggunakan bahasa yang berbeza-beza, so jadi kita takut nanti perpaduan antara kaum tu susah nak direalisasikan. Kerana apa? Ada bahasa yang berbeza-beza. Kalau kita bercakap dengan bahasa yang bukan bahasa yang sama, orang boleh tak nak nak join conversation tu kalau orang tu tak tahu, ya, bahasa tersebut. So jadi kita kena gunakan satu bahasa untuk satu negara, yang tak boleh ada 2-3 bahasa, ya. Tetapi kalau kita bercakap dekat rumah, ya, dengan kita punya keluarga, itu tak apalah, ya. Tapi kalau dekat dalam masyarakat, kita kena gunakan satu bahasa saja. Kemudian jurang generasi, ya. So jadi perbezaan dari segi sudut nilai, pemikiran dan budaya antara kelompok veteran dengan golongan muda ni, ya. So jadi Gen Z dengan Gen Y, Gen Z, Gen Alpha semua tu, ya, dia ada jurang, ya, jurang generasi tu. Kerana apa? Kerana kita dibesarkan dalam keadaan yang sangat berbeza, ya. Walaupun, ya, dalam satu keluarga yang sama, ya, mungkin dalam keluarga tu ada Gen Z, Gen Y, ya, kemudian Gen Alpha, Gen Beta lah, ya. So jadi benda ni, ya, memang dalam satu keluarga yang sama, tetapi dalam satu keadaan yang berbeza, ya. Orang yang Gen Z tu, dia membesar dalam keadaan yang berbeza daripada orang yang membesar dalam keadaan yang yang akan datang, ya. Okey, kelas, ya. So jadi kita masuk slide yang seterusnya, iaitu tadbir urus dan pembangunan, ya. Cara atau sistem pentadbir mengurus, mengawal sedia dasar fungsi atau perjalanan sesebuah negara, peradaban, syarikat dan sebagainya. Yang itu dirumus dia punya inilah, ya, daripada definisi daripada Kamus Pelajar edisi kedua, ya. Kemudian definisi yang kedua adalah merujuk kepada tindakan yang diambil dan dilaksanakan oleh barisan individu yang mempunyai kuasa daripada pelbagai peringkat pengurusan. So antara kriteria tadbir urus yang baik adalah, hak bersuara dan accountability, kestabilan politik tanpa keganasan,
keberkesanan kerajaan, kualiti pengawal sediaan, kedaulatan undang-undang dan juga kawalan rasuah. So jadi dalam tadbir urus dan pembangunan ni, kita antara kriteria dia, tadbir urus yang baik ni, hak bersuara dan accountability. So jadi rakyat sebenarnya ada hak untuk menyuarakan mereka punya pendapat, so jadi kalau rakyat ni dia tidak boleh nak bersuara, asal bersuara je kena tangkap, itu adalah satu kriteria tadbir urus yang tidak betul, kemudian ada accountability, maksudnya kat sini dia tidak ada masalah rasuah, tidak ada masalah penyelewengan, dia tidak ada masalah ketirisan, itu adalah accountability. Manakala kestabilan politik tanpa keganasan ni pula adalah politik negara itu stabil, tidak berlakunya keganasan seperti mana yang kita tengok dekat dalam negara-negara luar, ada penghapusan etnik dan sebagainya. Tapi kalau dekat dalam negara kita ni macam yalah, kalau katalah orang nak menyuarakan diorang punya suara mereka kan, so jadi diorang buat himpunan. So jadi kalau himpunan tu, kalau dalam negara yang politiknya stabil, mereka boleh berhimpun. So jadi pihak berkuasa buat apa? Pihak berkuasa akan mengawal sedia je diorang tu, so kalau nak pergi nak buat perarakan, buatlah kerajaan ataupun pihak berkuasa dia perlu buat dia punya road dia tu dekat mana orang tu boleh buat buat dia orang punya tunjuk perasaan tu, ataupun dia nak nak buat dia orang punya perhimpunan tu. So jadi dia orang bagi tahu kat sini boleh buat. So jadi siapa yang nak pergi tu boleh pergi sana. Yang pihak berkuasa pula tunjukkan kat mana nak pergi. Kan, betul tak? So jadi itu adalah kestabilan politik tanpa keganasan. Mereka bebas untuk bersuara. So jadi kerajaan kena menyantuni mereka sepatutnya lah. Itu adalah kebebasan bersuara. Kan? So jadi benda ni sebenarnya dah lama dah dilaungkan, dan kita berharap sebenarnya negara kita akan jadi lebih stabil, tanpa ada keganasan dari segi politik, dan memang kita tak ada pun, kalau perhimpunan kita tak nampak lagi orang yang terbunuh dekat dalam dekat dalam perhimpunan tu, tak macam dekat negara luar kan. Negara kita ni masih lagi stabil dari segi politiknya, kemudian keberkesanan kerajaan, dalam keberkesanan kerajaan ni maksudnya keberkesanan kerajaan ni nak mentadbir negara, dari segi keuangan negara macam mana, kalau kita tengok negara kita selepas Covid hari tu, bank-bank dalam negara kita ni masih lagi berdiri teguh, tidak seperti bank-bank macam dekat negara lain, ada yang bankrupt, ada kadang-kadang ada anchor bank dalam sebuah negara tu bankrupt, sampai 3 anchor bank dia bankrupt kan. So jadi ada bank-bank yang bankrupt, ada yang yang tak boleh nak survive. Tapi negara kita, dalam negara Malaysia kita ni, walaupun selepas Covid tu bank-bank kita ni masih lagi mencatatkan keuntungan yang berbilion-bilion. So maksudnya tadbir urus kita punya kerajaan tu masih lagi baik, masih lagi berkesan. Walaupun kita kerajaan silih berganti, tetapi tadbir urus dalam negara kita tu masih lagi okey. Kemudian kualiti pengawal sediaan, so jadi kita bukan saja bukan saja dalam negara, tetapi bukan saja dalam kerajaan, kualiti pengawal sediaan ni dia sebenarnya terpakai dalam semua agensi-agensi, termasuk NGO, termasuk perniagaan, termasuk kerajaan, termasuklah universiti, semuanya ada kena ada kualiti pengawal sediaan ni, kemudian yang kelima adalah kedaulatan undang-undang, di mana kita nak mendaulatkan undang-undang. So jadi apa jua kesalahan mesti dirujuk dalam akta sekian-sekian untuk diadili, so jadi kita tak boleh nak tak boleh seorang pun yang ada imunisasi dalam undang-undang. Itu namanya kedaulatan undang-undang. So jadi kalau setengah golongan ni kalau dia buat salah, undang-undang tak boleh terpakai dekat dia. Tak boleh kata macam tu, Itu maksudnya tiada kedaulatan dalam undang-undang. Kalau orang buat salah, orang tu tetap akan dipenjarakan. Tak kira lah dia tu siapa. Even Perdana Menteri pun kalau dia buat salah, dia tetap kena tindakan undang-undang. Macam itulah, tiada siapa pun yang berada atas undang-undang, nobody live above the law. Macam itulah, kemudian kawalan rasuah, so jadi negara kita memang dalam keadaan yang mana kita ni sedang
sedang sedang membatras rasuah secara besar-besaran, ya. Kalau kita tengok dalam akhbar, memang kerap kali kita nampak, ya, orang yang kena tangkap akibat apa? Akibat salah laku, penyelewengan, ya, dan juga ketirisan, apalagi salah guna kuasa dan sebagainya. Dalam dalam mesyuarat jadual kuasa integriti dan tadbir urus, ya, tadbir urus kebangsaan bilangan 2 2015, terdapat 7 tabiat buruk yang menjejaskan tadbir urus yang baik, ya. Tabiat-tabiat ini perlu dibuang dan dijauhi oleh pekerja, terutama penjawat awam, ya. Tak kiralah penjawat awam ke ataupun bekerja dalam swasta ke, NGO ke, mana-manalah mana-mana institusi, ya, termasuk even universiti sekalipun, ya, perlu jauhi perkara-perkara yang begini. Yang pertama sekali adalah penafian. Penafian ni apa dia? Orang yang yang buat salah tu dinafikan kesalahan dia. Itu contohnya macam itulah. Yang kedua adalah sombong, ya. So jadi dalam kita nak bekerja di dalam sebuah organisasi, ya, kita tak bolehlah nak hidup macam buat kerja seorang-seorang, sombong, tak nak berinteraksi dengan orang lain. So jadi dia macam seorang-seorang dia je buat kerja, tak boleh gitu kan. So jadi kita dekat dalam sebuah organisasi yang kita kena ada bekerja sama dekat dalam kumpulan, ya. Kita tak boleh nak bersendirian, ya, tak boleh nak bersifat sombong, ya. Sombong tu bukan hanya sendiri je, tapi ada lagi perkara-perkara lain yang ya, dia sombong, dia bongkak meninggi diri, dia saja yang betul lah, tak boleh gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah berfikiran tertutup. So maksudnya kita tak boleh nak terima idea orang lain, ya. Idea banyak kan, tapi dia seorang je idea dia je lah yang betul. Tak boleh gitu, ya. Kita kena juga bersifat terbuka, kita kena terima juga pandangan-pandangan orang lain. Tak bolehlah dia kata orang tu je yang betul ataupun dia saja je yang betul. Tak boleh gitu kan. Okay. So yang keempat adalah tiada accountability. So maksudnya kat sini, ya, dia tidak tidak jujurlah dekat dalam dia punya pekerjaan tu. Ada je, ya, ada je sampingan-sampingan yang dia nak buat. Macam itulah lebih kurang, ya. Kemudian yang kelima, bekerja secara solo. Ni tadilah macam sifat sombong tadi, ya. So dia kerja dia seorang-seorang je, ya. Dia tak nak buat kerja dengan orang lain. Tak boleh gitu, ya. Kemudian yang keenam adalah mudah berpuas hati, ya. So dia macam kerja tak baik, ya, tapi dia puas hati, dia mudah sangat berpuas hati dengan kerja dia. Walaupun kerja dia dia macam tak berapa nak okey, tapi dia puas hati dah dengan apa dia punya kerja tu. So jadi bila mudah sangat puas hati ni, dia tidak boleh nak maju lagi ke hadapan. Kerana apa? Buat kerja sikit-sikit, dah tu, okeylah, macam itulah, ya. Kemudian yang ketujuh adalah berpuak-puak. So jadi orang yang selalu berpuak-puak ni, dia akan menjejaskan, ya, integriti dan juga tadbir urus. So jadi berpuak-puak ni macam-macam dia punya ni, ya. Macam-macam dia punya implikasi dia tu. So jadi elakkanlah, ya, daripada berpuak-puak ketika dalam bekerja. Okay, kelas. Seterusnya adalah tadbir urus dan pembangunan keadilan. So, yang ini terbahagi kepada tiga, ya, pembangunan keadilan oleh kerajaan ni. Yang pertama sekali adalah penglibatan rakyat. Ya, interaksi yang efektif antara pemimpin dan rakyat akan membantu menjamin kualiti pemerintahan yang terbaik. Ya, so, jadi maksudnya dekat dalam pemerintahan ni, ya, kita kena ada interaksi yang efektif ataupun interaksi antara kerajaan dengan dengan rakyat ataupun pemimpin dengan rakyat. So jadi kalau ada interaksi yang efektif, ya, dia negara ni akan jadi lebih maju lah, ya. Kerana apa? Kerana kita ada cadangan-cadangan ataupun idea-idea daripada dasar, ya. Kerajaan kalau dekat atas tu, kerajaan dia di sebuah kerajaan, dia memang kerajaan dia yang mentadbir negara, tetapi, ya, dia perlukan juga suara-suara daripada dasar ni, daripada bawah ni untuk memberi idea kepada pengurusan atasan, ya. Kadang-kadang orang kat atas ni kalau dia tak tengok bawah sangat, dia ikut syok dia sendiri dia je kan. Itu sebabnya ada suara-suara yang mengatakan bahawa, ya, ekonomi negara, ya, berkembang pesat, berkembang maju, tetapi rakyat tidak merasai perkembangan ekonomi tersebut. Ada suara-suara yang kata begitu. Kerana apa? Kerana suara dari bawah tu tidak sampai ke atas. Itu masalahnya. Ya, suara dari bawah tu maksudnya orang-orang yang bekerja dekat bawah ni, dia tidak suara dia tidak sampai ke atas. Kalau suara dia tidak sampai ke atas tu, so dia orang yang atas tu dia tidak boleh nak membantu ataupun nak memberi sesuatu penyelesaian yang baik, kan. So jadi kalau suara daripada bawah tu, ya, dia sampai kepada peringkat kepada pemimpin negara, so jadi benda tu of course akan dapat satu jalan penyelesaian yang baik.
ya. Kemudian yang kedua adalah ketelusan, ya. Tiada penyerangan dalam menggunakan kuasa yang telah diamanahkan. So jadi yang ini paling paling penting sekali, ya. So negara kita ni, ya, kalau kita dapat membantras penyelewengan, kita dapat membantras rasuah dan sebagainya, ya, salah guna kuasa dan sebagainya, negara kita ni akan jadi lebih baik, ya, akan jadi lebih apa ni lah, dia punya ekonomi dia akan jadi lebih baik. Kerana apa? Kerana kita banyak sumber bumi ni, kita banyak, ya, hasil negara banyak, tetapi oleh kerana ketirisan ni lah yang mana rakyat ni jadi susah dan negara ni susah nak maju. Kerana apa? Kerana dia punya ni lah, penyelewengan dan sebagainya. Okey, kemudian yang seterusnya adalah menjana satu organisasi pentadbiran yang cekap, efektif dan efisien, di mana kita sepatutnya memastikan tanggungjawab dijalankan oleh kaki tangan sektor awam terhadap pihak pengurusan atasan dan juga rakyat. So jadi maksudnya dekat sini, ya, kita kena memastikan bahawa kalau kamu kaki tangan kerajaan, kena, ya, satu hari nanti kamu semua akan bekerja, sekiranya bekerja dekat dalam ni lah, dalam sektor kerajaan, kena, ya, kena bertanggungjawab, ya, jalankan tugas kamu tu dengan penuh tanggungjawab supaya kita dapat ni lah, ya, dapat memberikan yang terbaik kepada rakyat Malaysia sebagai taxpayer, ya. Objektif kepada tadbir urus dan pembangunan keadilan tadi itu ialah, yang pertama sekali adalah untuk menyemai dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan untuk melaksanakan dasar yang telah dimandatkan, ya. So maksudnya dekat sini, ya, kena ada ni lah, kita kena memberi peluang kepada kerajaan untuk melaksanakan, ya, melaksanakan dasar-dasar yang telah dimandatkan oleh rakyat, ya. Kerajaan ni kita yang melantik kerajaan, ya. Kita sebagai rakyat, kita yang memilih kerajaan tu, maknanya kita lah yang melantik mereka ni jadi kerajaan. So jadi kita kena bagi kerajaan ni peluang untuk melaksanakan dasar-dasar yang telah dimandatkan tu, ya. Janganlah belum lagi dilaksanakan, rakyat dah bising, hari ni jadi kerajaan, takkan esok nak settle dah masalah tu. Yang kena bagi diorang peluang dulu, ya. At least lah dalam masa 5 tahun mereka memegang tampuk pentadbiran negara, ya, daripada satu pilihan raya untuk satu pilihan raya lain, kita bagi mereka peluang, ya, bagi kerajaan peluang untuk melaksanakan, ya, dasar-dasar yang telah pun mereka mereka janjikan dulu, ya. So jadi kita bagi mereka peluang. So jadi untuk pilihan raya yang seterusnya barulah kita menilai, ya, dan juga terpulang kepada rakyat nak pilih yang mana satu, kan. Betul lah. Kita ni sebagai rakyat sebenarnya kita yang memilih kerajaan, kan. So jadi kita kena bagi peluang kepada kerajaan yang dipilih tu. Walaupun katalah kamu tak pilih dia, tapi orang tu juga yang naik, so tak apa, kita kena bagi juga peluang kepada kerajaan untuk melaksanakan dasar-dasar yang mereka telah rancangkan ketika sebelum pilihan raya, ya. Untuk mengekalkan, ya, objektif yang kedua adalah untuk mengekalkan accountability dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam. So jadi objektif yang tadbir urus yang kedua ni adalah untuk kekalkan accountability, kekalkan accountability lah, ya, accountability dalam sistem penyampaian. So kita kekalkan accountability tu dari segi pejabat awam ni, mereka kena sentiasa accountable dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, ya, objektif yang ketiga adalah menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat. Yang keempat adalah menjamin perpaduan demi kestabilan negara, dan yang kelima adalah matlamat keselamatan negara, ya. So kerajaan bertanggungjawab dalam menangani sebarang perubahan-perubahan yang berlaku dalam pentadbiran, ya. Kerajaan perlu menyediakan agihan belanjawan yang adil dan sama, sebagai contoh bantuan prihatin, ya, dan pengenalan kepada penjana ni, ya. So jadi ini kerajaan, ini semua tanggungjawab kerajaan lah, ya, yang mana dia perlu menyediakan, ya, dan perlu memastikan yang mana rakyat dia tu, ya, dapat bantuan yang sepatutnya. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya adalah penggunaan media sosial untuk menghasut etnik, agama dan perlembagaan persekutuan haruslah diambil perhatian dalam pengurusannya agar boleh menyekat kejadian seperti ini tidak berulang kembali. So jadi dalam penggunaan media sosial ni, ya, kalau boleh jangan gunakan media sosial ni untuk menghasut, ya, untuk menyebarkan fitnah, untuk menyebarkan perbalahan antara kaum. So jadi gunakan, ya, kalau boleh gunakan
platform media sosial ni untuk kebaikan, untuk penyatu paduan antara kaum. Kemudian yang seterusnya adalah isu-isu berkaitan kesihatan seperti pandemik COVID-19 hari itu, perlu diberi perhatian. So jadi maksudnya tugas kerajaan dalam tadbir urus kerajaan ni, isu-isu yang berkaitan kesihatan dan juga inilah yang terbaru sekarang ni adalah hantavirus. So jadi kerajaan perlu cakna dengan keadaan keselamatan kesihatan rakyat dalam negara ini. Kemudian yang seterusnya adalah keadaan yang membawa kepada kebimbangan rakyat sekaligus menggugat keharmonian dan kemajuan negara. So jadi yang mana kalau ada macam masalah pandemik dan sebagainya, so jadi benda tu membawa kepada rasa risau, rasa takut, rasa bimbang. So jadi kerajaan perlu mengambil tindakan segera. Contohnya seperti masa kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 beberapa tahun lepas, sekarang ni dah tahun 2026. So jadi 6 tahun lepas kita ada menghadapi masalah pandemik COVID-19. So kerajaan negara kita adalah salah satu kerajaan yang terbaik dalam menangani masalah isu COVID-19, sehingga kan ramai negara yang puji kita punya cara bagaimana kita mentadbir ataupun menguruskan masalah pandemik yang lepas. Seterusnya adalah black economy dan juga rasuah. So jadi black economy ni apa dia? Black economy atau dikenali sebagai pasaran gelap, merupakan sebuah pasaran barangan atau perkhidmatan yang berjalan di luar lingkungan rasmi, disokong oleh kuasa negara. So jadi black economy ni apa dia? Black economy ni dia sesuatu yang dijual di pasaran gelap lah. Contohnya seperti apa? Jual organ kan. Jual organ ni yes, betul, dekat dalam organ ni diperlukan, tetapi kalau jual organ kat pasaran gelap ni adalah sesuatu yang tidak boleh, tidak tak boleh dilakukan lah, senang cerita. Kerana apa? Kadang-kadang orang yang jual organ ni ialah dia dapat daripada sumber-sumber yang tidak sepatutnya. Contohnya kalau organ kanak-kanak tu, dia dapat daripada kanak-kanak yang diculik lah. Itu masalah dia kan. Apa lagi? Black economy yang ada, pelacuran. Kalau kamu tengok pusat-pusat refleksologi, rasa kat sini tak ada kot kan. Dekat Sarawak ni mungkin tak ada lah, hopefully tak ada lah. Tapi pelacuran ni biasanya orang akan berselindung dengan bukanlah diterang-terang dia kata tulis kat sini pusat pelacuran, tak ada kan. Biasanya dalam black economy ni dia akan buka pusat refleksologi lah, pusat apa lagi macam-macam lah kan. Tapi dekat dalamnya tu dia buat benda lain kan. Kemudian apa lagi, pemerdagangan manusia, dia menjual macam-macam lah, perdagangan manusia ni macam-macam lah. Kemudian judi haram tadi yang seperti yang saya sebutkan, dadah tadi, pembalakan, pencemaran alam, ini tadi semua saya dah terangkan. So black economy ni dijalankan secara sengaja dan mempunyai motif tertentu seperti menghindari tanggungjawab membayar cukai. Contohnya macam tadilah judi haram dengan judi halal tadi tu. Judi memang haram je, tapi judi yang ada berlesen tu, judi berlesen tu ada, kerana apa? Kerana judi berlesen ni kena bayar cukai. So jadi dia buat judi tak berlesen. So jadi tak payah bayar cukai. Ataupun menggalakkan tanggungjawab mengikut prosedur operasi yang standard seperti mana yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, seperti pelaksanaan upah minimum para pekerja, standard keselamatan dan juga sebagainya. So jadi dalam black economy ni, dia tak nak ikut standard kerajaan tetapkan. Contohnya dalam membayar upah pekerja. So kerajaan dah menetapkan gaji minimum pekerja yang boleh dibayar adalah 1,800 adalah gaji minimum. So jadi kalau dia tak nak bayar gaji minimum tu, so dia akan dia akan gunakan cara yang macam-macam cara untuk mengelakkan daripada bayar gaji yang ikut syarat kerajaan. Itu contohlah. Rasuah. Rasuah ni adalah apa dia? So dalam Malaysia, Malaysia ni sebenarnya berada di tangga yang ke-51 daripada 180 buah negara dalam indeks persepsi rasuah CPI tahun 2019, berbanding kedudukan 61 pada tahun 2018. Selain mencatatkan sebanyak 6 mata kepada 53 berbanding 47. So jadi rasuah dekat dalam negara kita ni sentiasa naik. Tetapi saya rasa kalau untuk tahun, itu pada tahun 2019. Kalau tahun 2026 ni rasanya berbeza sedikit lah, kerana kita banyak banyak mementeras rasuah.
Namun demikian, permasalahan ini tidak asing lagi di Malaysia maupun negara luar. Anggota-anggota yang sepatutnya membanteras perlakuan ini sebaliknya melindungi pesalah-pesalah ini kerana aktiviti rasuah telah berluasa dan menjadi kebiasaan dalam kalangan kita. Bagi CPI 2020, hanya dua kemungkinan sama ada Malaysia terus memperbaiki kedudukan atau merudum disebabkan pengaruh salah laku, rasuah penyerangan serta manipulasi kuasa. Cabaran yang paling besar ialah bagaimana untuk membanteras masalah rasuah dengan efektif dan meningkatkan nilai integriti seseorang tersebut. So jadi bagi saya, rasuah ni memang memang ada dekat dalam negara kita, tetapi negara kita sebenarnya dalam langkah dah menggerakkan langkah untuk membanteras sehabis-habis baik. So jadi kalau kita tengok sejak akhir hari ini, ramai yang yang tertangkap, saya percaya masih lagi ramai yang terlepas dekat luar sana. Cuma ialah kita dalam proses nak membanteras rasuah ni secara besar-besaran. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009, Akta SPRM 2009, Akta 694, terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama, iaitu yang pertama sekali adalah meminta ataupun menerima rasuah. Ianya di bawah Seksyen 16 dan 17A Akta SPRM 2009. So jadi kalau kita kat dalam ni kita minta duit atas sebab contohnya lah, orang tu nak bid tender dekat dalam dekat dalam sektor kerajaan, kita pula dalam sektor kerajaan, katalah dekat dalam kita nak nak bagi tender kat orang, so jadi orang tu nak masuk tender tu dengan kita. So jadi dia bagi, dia kata best sini duit 50,000 aku bagi kat kau. Macam itulah lebih kurang meminta rasuah tu. Kemudian dia yang mana meminta tu maknanya dia menerimalah rasuah. Kalau katalah dia tak minta pun kan. Okey, orang tu datang, syarikat tu datang, saya nak buat masuk tender ni. So jadi saya bagi kamu yang ni, tolong dia tolong bagi saya tender tersebut. Dia macam itulah. Yang ni 50,000 kamu ambil, yang ini untuk kamu. Kamu bagi saya tender ni, boleh tak? Macam itulah, itu menerima rasuah. Walaupun dia tak minta, tapi dia tiba-tiba dia dapat tu, jadi dia terima, itu pun dikira sebagai kesalahan di bawah Seksyen 16 dan 17A. Kemudian menawar ataupun memberi suapan. Orang yang memberi suapan tadi tu, macam tadi tu, dia kata saya nak tender ni, so jadi 50,000 ni untuk kamu bagi saya tender. So itu di bawah Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Mengemukakan tuntutan palsu, itu pun salah juga. Katalah kamu pergi kursus dekat mana-mana ni, ataupun katalah orang tu duduk dekat bekerja di Sarawak, kemudian dia pergi berkursus di Semenanjung. Katalah rumah dia tu dia kena pergi kursus dekat dekat mana katalah kena pergi kursus kat Nilai. Rumah dia asal dia ada dekat Shah Alam. So jadi dia duduk dekat Shah Alam, kemudian pergi kursus kat Nilai kan. Lepas tu bila balik semula ke kerja dekat Sarawak tu, dia apply pula tuntutan, kata saya duduk kat hotel sekian-sekian, ini dia punya receipt dia. Itu tuntutan palsu lah, sedangkan dia tak duduk pun kat hotel tu kan. Itu tak boleh, itu adalah tuntutan palsu. Itu contoh lah. Sebenarnya tuntutan palsu ni dia biasanya dalam angka yang sangat banyak, angka yang sangat tinggi. Kemudian Seksyen 23 Akta SPRM menggunakan jawatan ataupun kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. So jadi dia gunakan kedudukan dia untuk mendapatkan suapan. Itu di bawah Seksyen 23. Kemudian kelas kita masuk Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019 hingga 2023. Idea asal pelan ini tercetus semasa pilihan raya umum ke-14, di mana Pakatan Harapan memberikan penekanan kepada usaha untuk memastikan Malaysia dikenali kerana integriti dan bukannya rasuah. So usai PRU 14 itu, Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah, JKKMAR, yang dipengerusikan oleh YAB Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ke-7 pada 8 Jun 2018, telah memutuskan bahawa satu pelan anti rasuah yang menyeluruh perlu dirangka dengan segera untuk menangani isu berkaitan rasuah di dalam negara ini. Visinya adalah untuk mewujudkan negara bebas rasuah melalui penetapan 3 matlamat khusus, iaitu
kebertanggungjawapan dan kredibiliti kehakiman. Kemudian pendakwaan dan agensi penguatkuasa undang-undang, penyampaian perkhidmatan awam yang cekap dan responsif dan integriti dalam perniagaan. So jadi inilah visi Pelan Anti Rasuah Nasional NACP. Kesimpulannya, kita harus sentiasa sedar bahawa sebuah negara yang makmur dan memiliki kualiti hidup yang tinggi tidak akan dapat menjamin kedamaian, kesepaduan, perpaduan dan kestabilan negara jika aspek pengagihan kekayaan serta kesejahteraan rakyat tidak dijaga dengan adil. Kemakmuran tanpa keadilan sosial adalah rapuh. Walau bagaimanapun, rekod empirikal menerusi Indeks Kualiti Hidup, Indeks Kesejahteraan Malaysia, Indeks Pangkasit Malaysia, Indeks Perpaduan Nasional serta Indeks Kedamaian Global dengan jelas membuktikan bahawa Malaysia secara keseluruhannya berada pada landasan yang betul sebagai sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Oleh sebab itu, kejayaan cemerlang Malaysia dalam mentadbir urus dan memacu pembangunan negara secara baik, adil serta merangkumi semua pihak merupakan satu formula berharga yang boleh dikongsi dan dicontohi oleh negara-negara luar, terutamanya negara-negara yang masih bergelut dengan krisis permusuhan serta konflik etnik dan agama yang tidak berkesudahan. Para pelajar sekalian, rukun negara di Malaysia telah melafazkan ikrar yang sangat murni untuk mencapai wawasan negara. Jika kita hayati susunannya, ia dimulai dengan prinsip ketuhanan atau keagamaan dan diakhiri dengan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Susunan ini bertindak sebagai sebuah cermin peradaban murni yang membentuk acuan moral di Malaysia. Melalui falsafah ini, kita dapat melihat dengan jelas bahawa sejauh mana pun teknologi cyber atau kecerdasan buatan berkembang, asas kemajuan yang sejati akan tetap berbalik kepada soal pembangunan manusia itu kembali. Kita tidak mahu melahirkan masyarakat yang bijak digital tetapi muflis dari segi adab. Dan di sinilah letaknya rasional utama mengapa nilai etika dan peradaban mesti diangkat serta dimartabatkan semula. Ia adalah demi memastikan kemajuan ekonomi dan sosial negara kita dapat bergerak secara seimbang, mampan dan lestari pada masa akan datang. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia perlu memahami dan mengeratkan lagi kelestarian yang telah wujud dari berpuluh dekad lama ini. Sebagai negara moden yang melakar masa depan lebih dinamik dan berusaha memposisikan diri sebagai negara maju, cabaran berterusan dalam arus globalisasi dan pasca kemodenan menjadi realiti yang perlu ditangani sebaik mungkin. Perpaduan nasional harus menjadi misi penting bagi negara. Ia memerlukan kerangka bersifat komprehensif yang akan mampu menterjemahkan sebaik mungkin wajah kerencaman masyarakat majmuk di Malaysia. Baiklah pelajar, kita telah pun sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu bagi bab ini. Segala perbincangan, analisis dan kupasan kritis yang telah kita lalui bersama sebentar tadi melambangkan satu perkara penting, iaitu tanggungjawab sosial dan kompas etika kini terletak di tangan kita semua. Apa yang kita pelajari bukan sekadar subjek teori untuk peperiksaan, tetapi merupakan persediaan nilai untuk kita bawa ke dalam dunia luar serta pembangunan peradaban masa hadapan. Sebagai mahasiswa, ambillah intipati kuliah ini sebagai pemangkin untuk membina pemikiran yang lebih matang, berintegriti dan sentiasa peka terhadap dinamika sekeliling. Jadilah ejen masyarakat yang membawa impak positif, menjeburkan nilai kesepaduan serta menolak sebarang bentuk baras sosial yang mampu merosakkan keharmonian. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada anda semua atas perhatian yang sepenuhnya yang diberikan di sepanjang sesi kuliah ini. Saya memohon maaf atas segala kekurangan atau terlanjur kata di sepanjang penyampaian saya. Semoga ilmu yang kita kongsi hari ini diberkati dan memberi manfaat yang berkekalan buat kita semua. Sekian, terima kasih.